Tafsir katanya. Orang yang bertanya, dia tanya dua soalan. Tafsir yang kurun lama ni, Ustaz Kutu, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi kan. Mereka ni tafsir. Saya nak bagi tahu kepada saudara-saudari, antara orang yang faham sama tak faham berbeza. Apa tujuan kita buat convention ni? Ada orang yang tak faham, dia akan kata, convention ni untuk menghimpunkan seramai mungkin belia-belia relawan dan kemudian selepas convention itu mereka akan pula menjadi relawan. Apakah itu? Betul tak? Ataupun kita oleh kerana kami tidak pernah pergi ke kuis, maka beramai-ramailah kita ke kuis untuk kita melihat menjarahi kuis. Yang first time kita pun datang kuis dan kita tengok-tengoklah menjarahi kuis ni. Apakah kita jadi? Sebab itu, saya nak beritahu, tafsir Quran ke apa ke, tafsir Ibnu Katsir yang kita baca, dan kita amat-amati, mereka mempunyai tafsir yang begitu unik. Contoh, oleh kerana dia sebut tafsir Al-Qurtubi, saya nak sebut contoh. Dalam mukadimah fi Dilal Quran, dalam mukadimah fi Dilal Quran, saya untuk menyebutkan bahawasanya apabila anda berada di satu tempat yang tinggi, anda melihat ramai orang yang di bawah, berbagai kelakuan dan berbagai menah dan akhlak mereka. Memang betul. Kalau anda sekarang naik atas bangunan ni, dewan ni, duduk tingkat ni je, kamu akan tengok ada orang menguap, ada orang mengantuk, ada orang tidur, ada orang buat tak kisah, ada orang sedang cakap telefon kan. Macam-macam perangai manusia kita boleh tengok. Apa kata dia? Kata dia begitulah. Maksudnya ialah Quran ni didatangkan. Quran didatangkan untuk memberi seluruhan. Memberi seluruhan. Supaya kita melihat yang mana benar, yang mana batil. Yang mana baik, yang mana salah. Tanpa Al-Quran kita tidak ada perintah. Tanpa Al-Quran kita tidak ada seluruhan. Sebab itu kalau saudara tanya tadi, maknanya apakah kita buat highway lurus, highway bengkok ni, tidak ada masalah. Sebab Islam ni, Islam asalkan dia memberi manfaat kepada manusia, Islam rela. Islam rela. Kan? Daripada banyak kemalangan antara buang besar lah, banyak kemalangan kan? Tak tahu lah. Ada statistik tak? Tak apa. Katakanlah, dia kata ni banyak kemalangan, kita pun datang kami sebagai engineer bagi satu idea, Masya Allah. Sebab itu di dalam kuliah saya kata apa? Dan apa ni saya kata dalam kuliah saya, kalau saya tak dipakai. Sekiranya Ford, Henry Ford itu Islam, pahalanya banyak. Ya. Kenapa pahalanya banyak? Karena dia usaha dia mencipta kereta, orang gunakan kereta, orang manfaatkan kereta ini transport, maka dunia berkembang. Dan banyak dia punya advantage dengan wujudnya transport. Kalau Henry Ford itu Islam. Sebab itu Al-Qadawi mengatakan bahawa saudara yang tanya saya, dia kata malu kita orang Islam pada hari ini, skru kecil pun tak boleh. Kita masih bergantung kepada Amerika. Kita handphone siapa yang buat? Handphone Samsung. Bagi orang Korea buat. Korea membelanjakan sebanyak 450 juta untuk membuat kajian tentang IT per year 450 million. Sekiranya maknanya Korea itu Muslim, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jelas. Jadilah maknanya, jadi maknanya Islam itu luas. Dia menerima idea-idea itu dalam rangka membangunkan umat. Ya? Bagi Islam itu luas. Islam berkembang. Bagi kita melihat, misalnya saya mengajar subjek falsafah sains, mengatakan bahawa semua ilmu yang memperkembangkan ini orang Islam, betul. Yang mencetuskan idea Al-Farabi, Ibnu Sina, dan mereka ni semuanya adalah orang yang sangat kuat hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tidak terputus di antara hablum minallah dengan hablum minannas. Hari ini kita buat highway, kita jadi engineer, tapi bukan dalam rangka ibadah, tapi untuk cari makan. Setuju kan tak setuju? Ya. Nah, kita belajar kuat-kuat kat universiti, ya, dalam rangka apa? Untuk menyumbang kepada Islam lah, nak dapat kerja. Saya dapat kerja. Betul kedua balik rumah, mak kita kerja betul lah. Tu lah mak, bidang saya ni semua tak ada kerja. Kan? Menganggur lah saya. Orang Islam tidak pernah menganggur, sebab banyak lagi kerja yang kita dapat. Betul tak? Ya.
Saya tak setuju. Okey. Pada Ramadan berpendapat bahawa kita perlu ada satu interpretasi baru, tafsir yang baru. Jadi soalan itu adakah ia relevan atau tidak? Kerana kita tahu bahawa Ramadan ni ramai orang kata dia liberal, orang-orang yang konservatif kata dia orang yang liberal kata dia konservatif. Jadi adakah benar atau tidak? Sebab kerana kita tahu Presiden ini ditulisnya pada tahun 2000 dan ada pendapat-pendapat beliau yang kuat radikal di setempat dan katanya ditulis di dalam penjara. Adakah kita patut memberikan satu interpretasi yang baru? Kemudian soalan yang kedua ialah bagaimana kita mahu mengubah highway. Ini kalau Dr. Azizan pernah atau tidak mengalami jam yang berjam 24 jam sampai, bagaimana kita nak ubah rintihan rakyat seperti saya duduk di Kelantan menempuh jam itu lama. Bagaimana kita ubah? Kita cuma mula, kita kena ubah bagaimana? Saya berhajat supaya kita buka bidang. Satu tak bergantung pada satu tafsir tidak cukup. Betul. Ilmu ni terlalu luas. Ilmu terlalu luas. Sebab itu dalam pentafsiran apa-apa sekalipun, kita mesti ambil atas kepahaman, bukan emosional. Dia mesti rasional, dia bukan emosional. Itu penting. Itu sekarang datang. Itu yang sangat penting. Sebab itu bagi saya terbuka. Kalau Tarik Ramadan kata bagaimana, itu dia pendapat dia, kan? Semua pendapat boleh diterima dan boleh ditolak kecuali pendapat Nabi SAW. Kita boleh terima. Kalau kita tak terima, macam ilmu perubatan, ada orang kata perubatan yang sebenarnya adalah perubatan homeopati. Homeopati kata, tetapi ada bukti yang menunjukkan homeopati lebih baik daripada homeopati. Jadi maka berlaku perdebatan, perbincangan, seminar, forum. Akhirnya balik tak selesai masalah. Orang sakit tetap sakit, orang yang sihat tetap pulang. Jadi kita kami itu bagaimana? Soalnya, jadi maknanya ilmu itu luas, kan? Kita kena terbuka, kan? Terbuka dalam hal maknanya pandangan. Sebab pandangan ini boleh diterima dan boleh ditolak. Itu satu. Yang kedua, dalam hal kita berubah masyarakat mesti melihat kemampuan. Ya. Apa yang kita nak ubah mesti melihat kemampuan. Ada benda yang kita mampu dan ada benda yang kita tak mampu. Seorang diri tidak mampu menguruskan convention belia relawan haluan. Tak mungkin. Walaupun jiwa kita berkobar-kobar, akan berhimpun dengan 1,000 orang. Jom, orang ramai masuk dalam Facebook, kita berkumpul di kuis. Tanpa organisasi, ia tidak akan menjadi realiti. Setuju? Oleh yang demikian, kalau kita nak mengubah apa sekalipun, mesti ada organisasi, mesti ada struktur, mesti ada manusianya, mesti ada tujuannya, mesti ada sebabnya dan sebagainya. Banyak lagi faktor yang kita ambil kira untuk memampukan diri kita. Dan yang sangat penting ialah kalau kita sebagai pemuda, maknanya dalam konteks yang dia sebutkan tadi, kemukakan idea, itulah kemampuan kita, bagi idea. Kalau kita engineer, kemukakan plan, bagi contoh. Tak. Kalau kita orang civil engineering, buat traffic light atau lalu macam mana, satellite gambar apa, kan? Boleh bagi cadangan. Jadi gunakan kemampuan masing-masing untuk membaiki keadaan. Tetapi dia mesti balik kepada channel dan organisasi yang Allah mahu. Kita buka kepada pengundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.